Tersebutlah kisah anak-anak Imam Ja'far al-Sadiq semakin bertambah dan kos sara hidup beliau turut meningkat. Imam berfikir untuk mencari pendapatan melalui perdagangan demi menampung perbelanjaan rumah. Beliau menyediakan 1,000 dinar sebagai modal dan berkata kepada hambanya yang bernama Musadif, "Ambillah 1,000 dinar ini dan bersiaplah untuk berdagang dan pergi ke Mesir." Musadif pun pergi dengan wang itu membeli jenis barang yang biasanya diangkut ke Mesir. Musadif berangkat ke Mesir dengan kafilah saudagar yang semuanya membawa barang yang sama. Ketika mereka menghampiri Mesir, mereka disambut oleh kafilah saudagar lain yang telah meninggalkan Mesir. Mereka bertanya satu sama lain tentang keadaan di sana. Dan semasa perbualan mereka jelas bahawa baru-baru ini barang-barang yang dibawa oleh Musadif dan rakan-rakannya mahal harganya dan semakin berkurangan di pasaran. Pemilik dagangan itu sangat gembira dengan keberuntungan yang akan diperolehi mereka dan kebetulan barang itu amat diperlukan oleh rakyat Mesir dan masyarakat terpaksa membelinya pada harga apapun. Selepas mendengar berita gembira ini, pemilik dagangan tersebut bersumpah sesama mereka untuk tidak menjual dengan untung tidak sampai 100%. Mereka pergi dan masuk ke Mesir. Suasana di sana adalah seperti yang telah dimaklumkan kepada mereka. Mengikut kesepakatan yang telah mereka buat, mereka mewujudkan pasaran gelap dan tidak menjual kurang daripada 2 kali ganda harga dari modal. Musadif pulang ke Madinah dengan untung bersih 1,000 dinar. Ia pergi kepada Imam Ja'far Sadiq alaihi salam dengan gembira dan meletakkan 2 uncang yang berisi 1,000 dinar di hadapan beliau. Imam bertanya, "Apakah ini?" Musadif berkata, "Satu daripada 2 uncang ini adalah modal yang anda berikan kepada saya dan satu lagi adalah untung bersih yang telah diperolehi." Imam berkata, "Banyak untungnya. Beritahu aku, bagaimana anda berjaya mendapat keuntungan sebanyak itu?" Jawab Musadif, "Kami mendapat tahu bahawa di Mesir, barangan yang kami bawa telah berkurangan di sana, jadi kami bersumpah untuk tidak menjualnya dengan untung bersih kurang daripada 100%, dan itulah yang kami lakukan." Imam Ja'far al-Sadiq alaihi salam berkata, "Maha suci Tuhan, anda melakukan ini. Anda bersumpah untuk mewujudkan pasaran gelap di kalangan orang Islam. Anda bersumpah untuk tidak menjual kurang daripada keuntungan bersih bersamaan dengan modal asal." "Tidak, saya tidak mahu perdagangan dan keuntungan seperti itu." Kemudian Imam mengambil salah satu daripada 2 uncang itu dan berkata, "Ini adalah modal aku," dan tidak menyentuh yang satu lagi. "Aku tidak ada kena-mengena dengannya." Kemudian beliau berkata, "Wahai Musadif, melibas pedang adalah lebih mudah daripada mendapatkan sesuatu yang halal."